hilang semua rasa yang sering ku dengar. Serba gundah yang hilang gelisah, seperti jiwa yang telah harap tercalar. Serba gundah yang kian gelisah, seperti jiwa yang telah harap tercalar. Jadi, Mas dah buat keputusan? Mas ada ke keputusan lain, Mak? Yelah nak, kita ni tersepit antara jasa dan budi. Saya ni rasa berat hati sikit, Datuk. Kamu takut mulut orang kan? Bibah. Kita ni kalau asyik nak jaga mulut orang, apa kerja pun tak jadi. Saya ni bukannya apa, Datuk. Saya nak tahu juga sama ada Karim tu bersungguh-sungguh ke nakkan anak saya Mazni tu. Habis tu, macam mana dengan kawan-kawan perempuan dia yang lain tu, Tok? Niat tu datang daripada mulut Karim sendiri. Lagi satu, Datuk. Anak saya Mazni tu rupa tak seberapa. Harta pula tak ada. Semenjak Karim berkawan dengan Mazni, perangai dia dah banyak berubah. Jodoh dan ajal ni rahsia Tuhan. Hanya dia yang tahu. Kita ni cuma jadi asbab aja. Yelah, Datuk. Kalau dah Datuk cakap macam tu, biarlah saya tanya Tuan empunya badan dulu ya, Tok. Pasal hantaran kamu fikirlah berapa pun. Asalkan Mazni jadi mentua aku. Betul-betul marah dia, Tuan. Bila saya cakap ke dia yang saya izinkan dia kahwin lain, andai kata kalau saya dah tak ada. Idris, kau tahu kan perempuan ni macam mana? Kau tu yang jadi penyakit. Bunyi macam gurau kan, Tuan? Tapi sebenarnya, saya betul-betul maksudkan. Dan sekurang-kurangnya bila saya dah tak ada nanti, saya tahu ada orang akan jagakan dia orang. Macam daun kering ni lah juga. Bila tiba waktunya, gugur juga. Sama lah macam kita ni. Habis tu kau ingat aku nak tengok saja. Kau dengan anak kau tu susah kalau kau tak ada. Saya kenal sangat Tuan macam mana. Saya percayakan Tuan. Sebab itulah saya tahu Tuan akan jaga dia orang. Selagi aku ni masih hidup, Idris, aku akan jaga anak bini kau. Itu janji aku, Idris. Okey? Sama kerja. Tapi Mak tak paksa. Mas kena buat keputusan sendiri. Ya paksa. Mas dah ada keputusan Mas tak? Jadi, Mas terimalah Karim. Kita tahu ke nak? Tak apalah. Nanti bagi tahu dia elok-elok tau. Ya? Kesian juga dengan dia. Sebab dia baik nak. Dah, jangan nangis. Zuhal! Abang! Sakit! Zuhal! Sam! Mak. Zuhal, tolong panggil orang Zuhal! Cepat! Kak, tolong Kak. Mak saya sakit. Tolong Kak. Kak, tolong dia. Tolong. Mak, Kak. Kenapa ni, Kak?
Nah, ni adik lelaki kau. Terima kasih, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Abang janji, abang akan jaga ibu dengan mak sampai minggu. Zuhal, Mak rasa kita kena lari daripada tempat ni. Kau ada bagi tahu Datuk ke yang kita nak datang ni? Mana ada, tak ada pun. Tu ramai-ramai ni. Makcik baru sampai ke? Sampai. Makcik kawan siapa? Makcik ni kawan Bibah. Lah, aku makcik tak masuk tadi. Tak apalah, nampak ramai sangat dalam kan. Macam mana? Tadi tu ada Mazlum misi. Syukurlah pihak Karim dengan pihak Mazlum tu dulu setuju cik. Jadi bulan depan dah langsung dah. Makcik, saya ada hal kejap. Sebab? Ya. Balik. Kita baliklah. Balik. Baliklah. Aku tak tahu kalau aku buat keputusan yang betul ke tak, Nizia. Kita dah bagi kata putus dah, Mas. Nak tak nak kau kena teruskan juga. Aku tahu memang akan ada yang sakit hati dengan keputusan ni. Tapi kalau kau berubah hati, lagi ramai yang sakit, Mas. Aku tahu. Aku faham. Tapi kau pun tahu kan, periksa lagi beberapa bulan je lagi. Kau tahu tak? Dalam hidup aku kan, aku tak pernah jumpa orang yang tabah macam kau. Sebab tu aku selalu cakap kat diri aku, kalau Mas yang banyak masalah pun boleh buat, kenapa aku tak boleh buat kan? Pandangan aku dekat kau tak pernah berubah tau, Mas. Aku tahu kau kuat untuk hadap semua benda ni. Okay. Dan aku kuat pun sebab kau. Sebab aku ada kawan macam kau. Terima kasih sebab ada kat sisi aku. Apalah. Sini. Kau kuat tau. Tak, aku tak cantik dah minta. Nasib saya tak terjah je terus tadi, Mak. Kau tidak malu kita. Macam mana, Mak? Tu kan Mak tak tahu. Tanya dia betul-betul daripada awal lagi. Dia tu dah ada teman wanita ke tidak?
Apa mak tergaru-garu orang cakap? Assalamualaikum. Salam. Mak cakap, mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Ya. Lepas tu? Ha. Mana? Macam mana? Ha. Tanyalah nenek kau. Mak, cakap mak. Mas mesti tengah happy kan? Happy tak happy lah. Ni Pakcik nak beritahu kau. Kau ni lembab kau tahu tak? Memang lembab. Kau tahu, kami pergi tadi rumah tu. Sampai je rumah tu. Dah ada rombongan merisik yang lain kau tahu. Bermaksud merepek ni. Saya berkawan dengan dia dah lama kot. Yalah, takat kawan lamanya pun sudahnya. Kau tahu siapa yang datang? Siapa? Anak Datuk Haris, Karim, dengan rombongan tu. Inilah masalahnya kau ni. Tak nak berkongsi apa-apa. Nama je rapat dengan nenek kau ni. Bagi tahulah awal. Dahlah Zaki, semua tu ketentuan Allah Ta'ala. Adalah hikmahnya tu. Ya, Mak. Ketentuan. Ada hikmah. Tengoklah muka dia. Mana rupanya. Apa cakap seseorang je ni? Ki. Sabar, Ki. Tak payah nak sedih-sedih sangat. Aduh, Mak. Mak. Cakaplah dengan dia. Saya nak ke dapur lah. Minum ni. Dahlah Ki. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Adalah tu hikmah di sebaliknya. Dahlah, tak usah sedih lagi dah. Anak siapa pula ni? Anak kita lah, bang. Abang nak namakan anak kita apa? Ikut kau lah. Tahniah kau, Tak ada angin, tak ada ribut. Sedar-sedar kau dah tunang kau, patutlah selama hari ni, bila aku nak mengurat, si Mazni tu kau macam menghalang aku. Kau macam marah aku. Rupanya kau simpan untuk diri sendiri. Pandai kau, Alah, Man. Dah sampai seru, kan? Sampai seru. Pui! Ni, apa yang kau beria sangat ajak aku lepak pantai ni? Nak buat apa? Nak ajak aku celebrate, On? Kakak mengaku kelab mana aku sampai? Kau ni tak habis-habis kelab. Dah tu lepak kelab lah, mana lagi? Tak adalah. Aku sebenarnya ajak kau datang sini sebab aku nak kongsi. Aku nak kongsi rasa kegembiraan aku dekat kau. Tu gembira untuk kau kah? Bukan untuk aku. Tak ada kelab mana ni? Kau tak muak ah? Tak habis-habis kelab. Muak kah? Yalah, apa pun tahniah lah kau. Aku kan apa tau. Aku macam tak sangka yang si Mazni tu dia mampu tundukkan playboy Melayu terakhir macam kau ni. Dahsyat. Man. Ini Karim lah, Man. Lain kali kau nak bet, kau kena fikir tau dengan siapa kau bet. Sekarang nak kalah apa cerita? Duit mana duit? Kita ada bet Buat lupa. Aduh, dia ingat kira aku kalah ni. Habis tu? Aku nak bayar aku rasa dulu. Lepas tu bet aku bet banyak pasal aku confident menang. Aduh, sekarang macam mana lah. Dah lah selama hari ni kita lepak kelab semua kau yang payung aku. Aku bukan jadi duit sangat, bukan nak bayar. Zaman, tak payah bayar lah. Serius lah? Asal tak payah bayar? Macam ni. Memang betul aku pernah bet dengan kau pasal Mazni. Kau ingat tak? Ingat, aku ingat. Okey. Okey, Tapi kan, bila bila aku dah rapat dengan Mazni, Apa benda ni? Apa benda ni? Tak faham. Hati aku rasa macam hati aku rasa hidup aku kalau tak ada dia tak keruan. Alamak. Kah. Aku tak pernah tengok kau jiwang macam ni tau. Kau ya betul kau faham kau ni. Man, serius ah. Okey.
Kau cakap dengan aku asal kau serius sangat ni? Okey, macam ni. Okey, aku cakap kau jangan gelak. Tak gelak. Boleh? Boleh. Betul? Betul. Okey. Mazni, dia... Sumpah weh, aku tak boleh hidup tanpa dia. Kau ajak Amal. Kau gelak. Tak, gaya kau cakap pelengkap hidup aku ah. Malah aku cerita dengan kau. Okey. Tak, okey, teruskan. Okey, aku dengar. Kau teruskan. Dia... Hidup aku tak lengkap tanpa Mazni. Kau faham kan? Faham. Mesti kau faham. Kau seorang je yang faham aku. Aku faham kau. Faham kau. Macam mana nak buat kau ni, ha? Kau angau teruk kau ni. Alah, aku tak kisahlah kau nak mabuk cinta ke, kau nak berkasih sayang, berbunga-bunga, tak aku tak kisah. Yang penting satu ni aku nak pesan kat kau, siap eh? Apa dia? Kau jangan nanti lepas kau dah kahwin dengan si Mazni tu, kau lupa aku. Aku tak nak nanti bila aku call kau, Karim mana? Jom lepak kelab malam ni. Iya, Man. Aku malam tak boleh, Man. Aku duduk rumah dengan Mas ni. Aku ada main masak-masak sikit kat rumah. Lepas tu nak tengok K-drama. Kau jangan. Biadab kau. Kau biadab. Manalah tahu main masak-masak kat rumah. Jangan, Yelah.
Oh, bos. Bos. Mau tanya nih, ini barang baru bila mau sampai nih. Ramai customer sudah tanya nih, bos. Minggu nih, bos. Itu hari kau bilang minggu lepas. Ini sudah 1 minggu nih, bos. Jangan begitu, bos. Orang lain pun mau jaga juga. Iyalah. Bolehlah, bos. Hah? Beginilah. Besok boleh, besok. Alah, bos. Tolonglah, bos. Saya bukan dah biasa sama bos kan. Bos kasih tahu je lah. Bolehlah, bos. Boleh, bos, ha? Karim, kau ni tak guna betul! Kenapa kau buat aku macam ni, Karim? Ya Allah! Kita sabar! Dengar Mami cakap ni, ya Allah. Karim, Mami. Aziza tak tahu kenapa Karim macam ni. Aziza tak tahu apa salah Aziza. Mami tolong Aziza, Mami. Karim, why buat macam ni? Tak boleh hidup tanpa you, Karim. Aziza, Aziza dengar ni. Dengar Mami cakap. Dengar Mami cakap, ya. Aziza mulai hari ni, Aziza dah kena tinggalkan, dah lupakan Karim tu. Dia dah jadi orang dah. Dia dah jadi orang. Aziza jangan rosakkan diri Aziza sekarang ni sebabkan dia. Aziza masih cantik lagi, anak Mami masih cantik lagi, ya. Masih ramai dekat luar sana yang nakkan Aziza lagi. Ya. Jangan buat macam ni kan, Mami. Mami takut. Mami jangan buat macam ni kan, Mami. Sampai hati Karim macam ni. Janganlah, Mami. Kat Mami, sayang. Alina! Alina! Aduh. Alina! Laki kau balik ni. Alina! Pekak ke? Takut! Sedap kat sini kan angin dia. Sepoi-sepoi angin tu. Khabar Datin? Ainun, Datin mana? Baik. Baik, Alhamdulillah. Tin. Tin? Kau dah tahu ke belum? Tahu apa, Tin? Awak duduk serumah pun tak tahu cerita ni? Tin, cakap je lah.
Kalau Datin tak cakap mana lah saya nak tahu. Datin Rohana dah balik? Belum. Oh. Betul kau tak tahu ni? Ni, pasal Mazni lah. Kenapa pula dengan Mazni tu, Datin? Mazni tu dah Dan apa pula ni, Datin? Mazni tu dah Sebab itulah Datin Rohana kahwinkan dia orang tu lekas-lekas. Kau rasa Datin Rohana tu nak ke menantukan Mazni tu? Memang tak lah. Datin jangan cakap macam ni tau. Jangan buat fitnah tau, Datin. Ni, dosa besar. Dia kata saya buat fitnah. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata tau. Saya selalu nampak dia orang tu keluar berdua-duaan naik kereta. Keluar malam-malam pergi KL lah bagai. Kau tak tahu, Tun. Tin, tu memang saya tahu. Dia orang tu memang suka keluar bersama. Tapi saya tak syak apa-apa. Tun, awak ni lembab sangatlah. Ni, saya ni Datin, sekilas pandang pun, saya tahulah orang tu mengandung ke tak. Tin, Datin jangan main-main tau. Ni benda-benda macam ni, saya tak percayalah, Tin. Tak percaya ni semua ni. Kalau takkanlah Datin Rohana tu cepat-cepat nak kahwinkan dia orang. Sahlah Disi. Nak bawa sorok yang memboyot tu. Kau lah. Patutlah. Itu dia sungguh-sungguh makan mangga muda. Sahlah tu. Datin Rohana tahu ke pasal benda ni? Ish. Lembab betul lah kau ni, Tun, kan? Sah-sahlah Datin Rohana tu tahu. Sebab itulah dia nikahkan dia orang tu cepat-cepat. Kau tidak cuba kau fikir. Tunang tak sampai sebulan. Tut dah memboyot. Mana dia orang nak tahu muka nanti? Kau rasa Mazni tu malu? Kau rasa mak dia nak malu? Memang taklah. Yang malu siapa? Datuk dengan Datin. Cincin malaikat 44 lah kalau saya. Tak nak. Saya ni dengar ni pun, takut. Allah. Kak. Kak. Datin. Kak. Awak rasa Bibah tu dengar ke tak? Manalah saya tahu. Biarlah. Biarlah kalau dia dengar pun memang betul apa. Apa yang nak disorokkan lagi? Tak apalah. Ni, tegak saya pun dah haus. Saya nak minum lah saya pun nak. Lebih sikit. Mak mengucap, Mak. Mak minum. Mak mengucap. Astagfirullahaladzim. Minum dulu, Mak. Mak, kita pergi hospital Sakit sangat ni. Mak, sakit lagi ke? Kang, kau tak payah risau pasal Mak. Bila aku mati daripada tanggung malu macam ni. Astagfirullahaladzim, Mak. Kenapa ni? Mak cakap pasal apa ni? Aku sangkakan kau bujuk hati aku. Tak. Kau sanggup buat Mak macam ni, Sanggup kau? Mas buat apa, Mak? Kau sendiri tahu apa yang kau dah buat belakang Mak. Tak.
Mas tak tahu langsung Mak tengah cakap pasal apa ni. Mas buat apa belakang Mak? Kau dah buat perkara terkutuk. Ya Allah. Mak! Mak, perkara terkutuk apa ini? Kau dah buat perkara terkutuk dengan Karim kan? Ha? Mak! Demi Allah, Mas tak buat apa benda-benda tu sungguh, Mak! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, ada apa ni? Saya nak bagi tahu, Kak, Abang Idris kemalangan. Kemalangan? Dekat mana sekarang ni bang? Kak, harap tenang lah. Dia ada kat hospital. Dia dah meninggal, Kak. Betul Kak Abang cakap ni. Abang jangan tipu saya bang. Betul ke bang? Sayang kau, Mak belai kau, Mak tatang kau. Ini yang kau buat pada Mak ya? Ha? Ini yang kau buat pada Mak. Mak. Bagi tahu Mas, siapa yang cakap semua ni, Mak? Wah, orang keliling dah cakap dah. Mak dengar dengan telinga Mak. Mak. Mak lebih percayakan diorang daripada percayakan Mas ke? Demi Allah, Mas tak buat perkara terkutuk tersebut, Mak. Mas masih suci. Mas tahu dan tak terlintas langsung nak buat perkara tu semua. Percaya dengan kata-kata Mas, bukan kata-kata diorang. Mak, Mas tahu ramai dah diorang tu semua sakit hati sebab Mas nak kahwin dengan Abang Karim. Tapi Mak, Mas tak peduli apa diorang cakap. Mas tak kisah pun kalau diorang fitnah Mas. Sebab Mas berada kat tempat yang benar. Demi Allah, Mas tak buat benda terkutuk tu. Kau jangan main dengan nama Allah tau. Kau dah buat perkara terkutuk, berani kau sebut nama Allah ya. Pergi. Pergi kau dari sini. Sampai hati, Mak. Kau pergi. Kau pergi ya. Mak. Kau jangan pegang aku. Jijik kau. Mak. 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 Nah. Roti canai dengan air. Allahu Akbar. Baby.
Zuhal rasa kan, kita panggil baby ni dengan nama Syam. Sebab makna nama Syam tu adalah matahari. Supaya masa depan dia lebih cerah dan beri manfaat kepada orang sekeliling dia. Okey? Boleh. Syam. Makan. Mak. Zuhal rasa kita kena gerak. Kenapa Zuhal? Zuhal nampak ayah. Mak. Apa yang buat saya macam ni, Ziza! Ziza! Mereka buat you menyesal. Ya Allah! Ziza! Ziza! Apa Ziza buat ni? Ha? Ya Allah! Ziza! Yo! Yo! Cepatlah! Yo! Tengok ni anak kita! Allah. Kenapa ni? Kenapalah pendek sangat akal kamu ni, Aziza? Macam dah tak ada lelaki lain selain daripada Karim tu lah. Allah. Kawan papa tu banyak je anak lelaki, kamu tahu tak? Kamu boleh pilih je mana yang kamu nak. Tapi Karim ni lain, Pak. Zizan nak dia. Masalahnya sekarang Karim tu tak nak ke Aziza. Kalau dia betul-betul serius dengan kamu, dia dah ajak dah Aziza kahwin je. Tapi tidak, kamu tengok apa dia buat belakang kamu. Dia boleh bercinta pula dengan anak orang gaji tu. Kamu tu je insya sendiri. Tak. Karim bukan macam tu, Pak. Mungkin dia rimas dengan perangai Aziza sekarang ni ke apa. Papa, tolonglah Aziza. Tolonglah bujuk Karim. Ngarutlah. Aziza, kamu jangan rendahkan maruah kamu tu, tahu tak? Kamu tu perempuan. Dah, Ziza. Dengar apa yang Mami cakap, ya. Kalau orang nak tak nakkan kita jangan terhegeh-hegeh lagi dengan orang. Dah. Kamu jangan ulang lagi perkara bodoh macam ni, kamu tahu tak? Kalau tak, Papa hantar je kamu keluar negara tu nanti. Papa, tolong Aziza. Dengar Mami cakap ni. Ziza tak berbaloi tau. Ziza buat semua ni, rosakkan diri sendiri semua. Siapa yang rugi? Ha? Mama yakinlah. Mama yakin sangat. Mami yakin sangat yang dia takkan bahagia lagi dengan Mazni tu. Yang anak orang gaji yang tak setaraf dengan dia langsung. Jangan buat benda bodoh macam ni. Saya cakap Mami, jangan buat macam ni lagi. Yang syarat rindu dilukakan.